Ini Musang King yang mula-mula tanam. Okey, batang dia pun dah besar. Sambil-sambil tu pruning sikit. Okey, pruning sikit. Tinggi dah ni. Atas tu tinggi dah. Tinggi dah. Ini calon untuk berbuah tahun depan lah. Kita pruning sikit. Okey. Pruning sikit. Yang mana tegak-tegak tu kita buang. Ini patut pakai tangga ni. Okey. Kita pergi yang sana pula. Tadi dah pruning dah yang sana tadi. Yang ni. Yang ni nampak dah pruning dah. Okey. Dah pruning. Yang ni pula kita pergi. Pisang pun dah tanam terang dah di kebun ni. Calon berbuah tahun depan ni insyaAllah. Yang ni tak lah kot. Yang ni lambat sikit. Tadi pruning juga dah. Okey. Pokok keempat. Royal Brunei pun saya pruning juga tadi. Okey. Royal Brunei. Saya pruning juga tadi. Tinggi dah. Mulai. Yang saya tunjuk dulu kan daun dia besar tu. Daun dia besar. Okey. Yang ni pun saya pruning. Pokok yang kelima. Barisan 1 ni. Saya pruning dah. Pokok ke-6 barisan 1. Saya pruning juga tadi. Penat dah. Ini pokok yang ke-7. Barisan 1 ni ada 7 pokok. Sebab ni penat, saya pergi kebun cempedak tadi. Boleh tengok video saya dekat kebun cempedak tadi. Ni. Yang ke-7 lah barisan ni. Ini buluh lemang. Okey, kita naik sini. Ini tanam biji. Itu pun tanam biji. Duri hitam ni pun saya pruning tadi. Kita lalu situ tadi kan, lalu situ. Pusing naik sini. Jumpa duri hitam ni. Pruning juga lebih kurang. Batang pun dah besar. Calon lah tahun depan dia belajar berbuah. Okey, ni pruning juga lah sikit. Okey. Kita tengok ROI ni. Ni ROI. ROI. Tu kebun sebelah tu. Tu kebun sebelah. Bukan saya punya. Pisang ni masih saya punya. Pisang ni pun saya punya lagi. Boleh ambil dah ke pisang tu? Okey. Okey. Dataran ni lah yang nak apa tu, buat surau. Dataran ni nak buat surau. Terang dah. Ini harum manis. Ini harum manis. Cuba tanam. Okey, tumbuh. Yang ni di sebalik pisang ni ada juga pokok sebatang durian. Dia dalam semak tu dia boleh hidup juga dalam semak. Saya tengok jari ni. Ni duri hitam. Saya dah rawat, alhamdulillah, nampak dah tumbuh pucuk-pucuk baru.
Yang tu pun duri hitam, dah tumbuh pucuk-pucuk baru. Kimihong tu besar dah. Panjat tak kera tapi okey dah. Okey. Ada dalam 45 pokok semua sekali durian. Durian kahwin. Ini berserah dah, cantik dah. Dulu dia sakit, itu jadi macam ni. Sekarang ni tengok daun dia pun dah keluar baru. Okey, dah rawat cantik dah. Alhamdulillah. Tapi nampak kelakar lah pokok dia kan. Okey. Ini tanam biji. Ini musang king. Ada video saya pruning pokok ni. Boleh tengok video-video saya pruning. Ini pun kena pruning lagi ni atas-atas tu. Kejap kita masuk dalam. Atas-atas tu memang kena pruning lagi lah. Banyak kena pruning lagi ni. Lain kali saya datang, saya pruning lagi pokok ni. Okey. Musang king. Okey, nak balik dah pukul 11 lebih dah nak balik. Ini cempedak. Okey, itu sajalah saya nak balik. Boleh tengok view ni dulu. Kalau nak datang kebun saya bagi tahu kita, tapi tak ada hasil lagi lah. Tak ada hasil lagi, kita tengok pokok je. Okey, terima kasih.